سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله لغني عن العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا بفتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Jadi alhamdulillah hari ini kita masuk pada perbahasan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, yang mana pada minggu lepas telah kita sempurnakan perbahasan baqa', sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Baca ibarat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darani amin ya rabbal alamin. Bahasan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Apabila sudah kita kejap ada Tuhan dan sedianya dan kekalnya, maka wajib juga di atas kita i'tiqad kata Tuhan kita dan sifat-sifatnya itu bukannya a'rad, yakni benda yang bangsa adanya dengan jalan lekat dan berjelira pada jirim, dan bukannya ta'ala itu jirim, yakni benda yang turus yang bangsa mesti nak ke tempat kosong. Maka fasal inilah dikatakan Tuhan itu bersalahan dengan yang baru-baru ada, karena kesemua yang baru-baru ada itu a'rad jirim belaka, dan A'rad bukan a'rad. A'rad jirim belaka. A'rad jirim belaka, dan Tuhan kita bukan begitu sekali-sekali selama-lamanya, dengan tidak berhajat kepada gu dan adu dengan apa-apa. Hanya ulama adu itu ialah supaya tertarik pengertian kata bukan ianya ta'ala a'rad dan bukannya jirim jua. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bahasan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, jadi perbahasan, perbincangan tentang sifat seterusnya. Selepas kita bahas sifat wujud, qidam dan baqa', maka bahasan seterusnya adalah bahasan perbincangan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita, bersalahannya Allah Ta'ala dengan sekalian benda yang baru ataupun sekalian jenis benda yang baru. Sekalian jenis benda yang baru. Yang kata lain, bersalahan Allah Ta'ala dengan sekalian makhluk dia. Tak sama Allah Ta'ala dengan makhluk dia. Jadi apabila sudah kita kejap ada Tuhan dan sedianya dan kekalnya, ini apabila kita telah kemah akidah kita, simpul mati dalam hati kita, telah kejap, telah kemah, tak berganjak ada Tuhan, yakni wujudnya Tuhan telah kita bahas, dan sedianya Tuhan, qidamnya Tuhan, wujud yang tiada permulaan bagi dia, dan kekalnya Tuhan, ini wujud yang tiada pengakhiran baginya. Baqa' ibaratun nafi inqida', ibarat daripada menafikan berkesudahan bagi Allah Ta'ala. Tiga perkara itu telah kita kejak simpul dalam hati kita sebagai i'tiqad, maka wajib juga di atas kita, wajib alaina. Ini bukan wajib akal,
Ini wajib syariat. Wajibun alayya. Wajibun alaina. Wajib di atas kita pula untuk kita kejap iktikad kita. Untuk kita iktikad, kita simpul kemah dalam hati kita sebagai iktikad hati kita. Iktikad bagaimana? Kata Tuhan kita. Iktikad kata Tuhan kita dan sifat-sifatnya Tuhan kita itu bukannya arak. Pergi pada istilah dah lah. Arak. Apa arak? Kita belajar dulu. Satu jisim, satu jirim, satu arak. Arak ini maqama binafsihi. Barang yang nak ada dia tak perlu tumpah orang lain. Dia ada dengan diri dia sendiri. Barang yang ada dengan diri sendiri. Faham tak? Ataupun ma tahayyaza binafsih. Barang yang mengambil tempat, mengambil ruang dengan diri sendiri. Itu jirim ataupun jisim, jauhar. Satu lagi arak, lawan dia apa? Ma qama bi ghairihi. Sesuatu yang berdiri dengan orang lain. Maknanya sesuatu yang nak ada dia terpaksa tumpang orang lain. Seperti putih ni, putih pada whiteboard ni, putih tu dia kena tumpang whiteboard tu. Dia tak boleh ada sendiri putih tu. Begitu juga masing pada garam, masing tu tak boleh ada dengan sendiri. Jadi masing tu arak. Tu. Jadi dia kata apa? Kata Tuhan kita dan sifat-sifatnya. Sifat Allah Ta'ala itu bukannya arak. Kemudian dia jelas lagi arak lagu mana? Yakni arak tu lagu mana? Benda yang bangsa adanya dengan jalan lekat. Jalan lekat, jalan tumpang. Dan berjelira pada jirim. Berjelira maknanya ada pada jirim. Meresap, berjelira, meresap pada jirim. Seperti manis itu, dia berjelira pada gula. Masing itu berjelira pada garam. Ni putih pada whiteboard itu dia berjelira pada seluruh zat ataupun jirim whiteboard ni. Kau setengah-setengah tepak je putih. Semua tepak dia berjelira. Faham tak? Tu. Itu masuk arak. Ingat sampai bila-bila. Benda yang bangsa adanya dengan jalan lekat. Benda yang bangsa ni, bangsa makna pesing. Jenis pesing. Adanya benda arak itu dengan jalan lekat dan berjelira pada jirim. Makna dengan jalan terpaksa nak ada dia tu, terpaksa tumpang. Terpaksa melekat pada benda lain. Boleh jadi pada Allah ke? Allah kena tumpang benda lain nak ada dia? Mustahil. Berjelira pada jirim. Dan bukannya Allah Ta'ala itu jirim pula. Nak kata Allah itu jirim pun tidak. Nak kata benda yang lekat pada jirim pun tidak. Ni penafian kedua. Selalunya bila kita bahas tentang qiyamuhu ta'ala binafsih, mukhalafatuh. Ni mukhalafatuh dulu. Dan bukannya Allah Ta'ala itu jirim. Nak kata arak yang terpaksa tumpah orang lain pun tidak. Nak kata arak, nak kata jirim. Apa maksud jirim? Yakni benda yang turus, benda turus. Yang bangsa mesti nak ke tempat. Yang pesing mesti berhajat kepada tempat. Itu maksud nak ke tempat. Bangsa yang berhajat kepada tempat nak ada dia. Walaupun dia tak tumpang orang, tapi dia nak ada dia tu terpaksa mengisi ruang. Itu maksud berhajat kepada tempat. Faham tak? Jirim-jirim ni, benda yang nak ada dia terpaksa berhajat kepada tempat. Itu maksud nak ke tempat. Ada tak jirim atas muka dunia ni, ada dia tak berhajat pada tempat? Dia main sendiri? Ada? Azlan, ada tak? Satu benda, dia tak berhajat untuk memenuhi ruang. Tak berhajat kepada tempat. Ada? Tak ada? Tak. Boleh kita fikir ada benda tak berhajat pada ruang.
Jin pun mengambil ruang tempat dia. Cuma kita tak nampak saja. Dia jismul latif. Jism lembut. Malaikat begitu juga, syaitan begitu juga, iblis begitu juga. Kan? Dia tetap mengambil ruang di tempat dia masing-masing. Kita ni manusia yang beruang. Manusia ke beruang kita? Manusia yang beruang, yakni manusia yang mengisi ruang. Sebab kita jirim. Batu demikian juga, kayu demikian juga. Kan? Setiap benda itu yang berjirim, maka sudah tentu dia mengambil ruang. Mengambil ruang bagi jirim itu dia panggil sifat nafsiyah bagi jirim tadi. Seperti mana wujud itu sifat nafsiyah bagi Allah, mengambil ruang bagi jirim itu adalah sifat nafsiyah bagi jirim. Tak boleh kata dia jirim, tiba-tiba dia mengambil ruang. Sebab itu kita tak boleh kata Allah mengambil tempat, bertempat di arash, di langit. Sebab Allah itu bukan jirim. Kalau kita kata Allah itu mengambil tempat, mengisi ruang, Allah juga sama dengan jirim. Maka tak adalah mukhalafatu ta'ala li hawadis. Tu. Serta benda yang bangsa adanya dengan jalan lekat dan berjelira pada jirim, dan bukannya Allah Ta'ala itu jirim. Arak pun tidak, jirim pun tidak. Jirim yang mana? Yakni benda yang turus, yang bangsa, yang pesen, mesti nak ke tempat, yakni mesti berhajat kepada tempat nak ada dia tu. Mesti mengisi ruang untuk ada dia tu. Ustaz Idris mana? Sakit? Nak ke tempat kosong, yang bangsa, yang pesing mesti nak ke tempat kosong, yakni dengan kata lain mesti berhajat kepada ruang, mengisi ruang. Sebab kita ruang ni yang kita nampak kosong ni, dia dalam istilah ilmu kalam dia panggil ruang mufarral, ruang yang disangka kosong. Ruang muwahham, ruang yang disangka kosong. Ruang muhaqqaq, ruang yang sebenar mana? Atas langit ni. Ruang ni kita nampak je kosong, tapi hakikatnya ada malaikat, ada jin yang kita tak nampak. Setiap ruang ni diisi oleh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ruang yang disangka kosong. Ruang muhaqqaq yang sebenar, atas langit yang tempat tak ada ruang, tak ada udara, yang mana terpaksa pakai apa? Oksigen tu atas ni. Tak ada graviti, itu ruang sebenar. Itu pun tak tahu ada makhluk mana pula tinggal situ. Jadi setiap benda yang berjirim mesti dia mengisi ruang. Saya mengisi ruang tempat saya ni. Sekadar mana? Sekadar tubuh badan saya. Berapa kaki, berapa inci, sekadar tu. Tuan-tuan mengisi ruang di tempat masing-masing. Faham tak? Ruang yang disangka kosong ni sebenarnya tak kosong. Ada angin. Contoh tuan buat macam ni. Semua buat macam ni. Ada nampak angin tak? Rasa angin tak? Mana ada angin yang mengisi ruang. Hak tak ada ruang atas sana. Tak ada angin, tak ada gravity, tak ada apa. Sebab tu kita berterbangan. Faham tak? Jadi dia kata, bangsa yang mesti nak ke tempat kosong, yakni mengisi ruang kosong, maka pasal inilah. Pasal mana? Catat tu. Pasal Allah itu bukan jirim yang lekat, bukan arak yang lekat dan berjelira pada jirim, dan juga bukan jenis jirim, benda turuh yang mesti berhajat pada tempat. Maka pasal itulah, pasal inilah dikatakan Tuhan itu bersalahan dengan yang baru. Bersalahan dengan makna tak sama dengan benda yang baru. Tak sama dari segi zatnya, zatnya bukan jirim. Tak sama dari segi sifatnya, sifatnya bukan arak. Tak sama dari segi af'alnya, af'alnya bukan atas jalan kasab dan ikhtiar.
Tapi af'al Allah Ta'ala di atas jalan menjadikan dan meniadakan. 3 perkara tak sama, kena ingat, catat. Tak sama dari segi sifat zat, tak sama dari segi sifat, tak sama dari segi af'al. Itu masuk bersalahan. Bersalahan makna tak sama dengan yang baru. Yang ini tak sama dengan segala makhluk, segala jenis hawadis makhluk yang baru. Dari segi zat, dari segi sifat, dari segi af'al. Bersalahan dengan yang baru-baru ada. Kita semua ni lah tak sama dengan kita semua. Langit, bumi, angin, air, api tak sama. Kerana apa tak sama? Kerana kesemua yang baru-baru itu, makhluk yang baru ada itu, dia sama ada 2 saja. Makhluk yang hawadis itu sama ada dia arak, sama ada dia jirim. Ada tak atas benda dunia ni selain daripada 2 perkara ni? Cuba cari. Bukan arak, bukan jirim. Dia 2 tu je, tak payah lari. Jadi Allah tak sama dengan makhluk dia. Kerana makhluk dia adalah benda baru. Baru ada. Kerana kesemua yang baru-baru ada itu, semua makhluk yang baru ada itu, sama ada arak. Itu arak, jirim, belaka-laka. Kalau dia tak arak, kalau dia arak, dia tumpang orang lain. Kalau dia jirim, terpaksa ambil tempat. Allah tidak menumpang mana-mana zat dan tidak mengisi mana-mana ruang. Subhanallah. Kesemua yang baru-baru ada itu arak, jirim, belaka. Dan Tuhan kita bukan begitu. Bukan arak dan bukan jirim. Bukan arak yang tumpang zat lain. Bukan jirim yang berhajat kepada tempat. Itu maksud bukan begitu sekali-kali, selama-lamanya. Sampai bila-bila. Bukan sampai habis dunia ni, akhirat nanti Allah berhajat pula. Tak. Selama-lamanya. Selamanya macam mana? Dengan tidak berhajat kepada gu dan adu. Tak berhajat kepada gu, pasangan. Malam, pasangan dia siang. Putih, pasangan dia hitam. Lelaki, pasangan dia perempuan. Allah tak berhajat kepada gu. Itu masuk gu. Gu lawan. Bahasa Patani, Kelantan. Gu. Dan adu. Adu pun lebih kurang lah. Adu, lawan. Musuh. Adu. Allah tak berhajat kepada gu dan adu. Baca lela tu. Jangan baca kepada gu dan ada wudu apa pula tu. Ada gu dan adu. Dengan apa-apa. Tak perlu ada gu, pasangan. Tak perlu ada adu, lawanan. Dengan apa-apa. Hanya ulama adu itu ialah supaya tertarik pengertian kata. Bukan ianya ta'ala arak dan sebagainya. Jadi ulama buat misal itu dengan makhluk dia. Kadang-kadang ulama buat misal itu bukan gu, bukan adu. Itu sebagai contoh untuk tertarik pengertian, mana terheret faham, supaya mudah kita faham. Sebab manusia ni mudah terkesan dengan benda yang mahsusat. Allah Ta'ala itu benda ghaibat, benda yang gaib. Jadi benda gaib ni payah kita nak imagine. Jadi terpaksa takribul fahmi, erek mari benda yang mahsusat, benda yang nampak, boleh sentuh, mudahlah kita faham. Tu. Buat mari contoh gula, manis dalam gula, masin dalam garam, pedah dalam lada dan sebagainya. Mana Syekh Razi ni? 2 malam tak ada. Okay. Sebut mana? Ulama buat adu dan gu itu hanya sebagai apa? Contoh. Mudah faham kita. Sebab tu dia kata, hanya ulama adu itu ialah supaya tertarik pengertian. Tertarik pengertian? Makna apa? Terheret reti. Makna dengan lazimnya kita faham. Tu terheret pengertian. Tertarik pengertian kata. Bukan ianya. Ulama buat adu dan gu itu bukan ianya ta'ala arak dan bukannya jirim. Bukan nak bagi tahu Allah Ta'ala itu sejenis arak yang menumpang
zat lain dan bukannya jenis jirim yang berhajat kepada tempat jua. Kemudian tu. Kemudian habis itu beres. Kemudian apabila kita tahu, kan senang kita jawi ni baca senanglah. Dia ada ibarat tersembunyi belakang. Kemudian apabila kita tahu kata Tuhan itu bukan arak, bila kita dah reti, faham bahawa Allah Ta'ala itu bukan arak. Apa maksud arak? Sejenis yang menumpang orang lain, zat lain untuk ada dia. Ingat Ismail, jangan anggap saja. Tak? Bukan arak dan jirim, bukan jenis jirim yang berhajat kepada apa? Ruang. Bila kita tahu lagu tu, Allah bukan arak, bukan jirim, maka tetaplah bukannya Allah Ta'ala itu laki-laki dan perempuan. Kenapa? Laki-laki dan perempuan itu adalah sifat bagi jirim. Tak? Selagi mana ada lelaki, ada perempuan, ada apa orang pun dia kata masculine dan feminine, maka itu dipanggil sifat bagi jirim. Maka bila kita faham kata Allah itu bukan arak, bukan jirim, maka tetaplah, kejaklah dalam hati kita kata bukannya Allah Ta'ala itu laki-laki dan perempuan. Kenapa laki-laki dan perempuan itu sifat bagi jirim? Malah sifat bagi arak juga, setengah-setengah. Setengah-setengah. Ada lelaki dan wanitanya. Tak? Contoh apa? Tak mari dalam kepala. Arak lelaki dan wanita. Ada tak? Jadi pendek kata dia adalah sifat bagi jirim, laki dan perempuan. Dan tetaplah bukannya Allah Ta'ala itu laki-laki dan perempuan dan kecilnya dan besarnya. Kenapa? Kecil besar itu dia panggil lawazimul jismi. Kelaziman bagi jisim. Bila sebut jisim ini, jisim itu adalah murakkabun min juz'in au juz'ain. Sesuatu yang bercantum daripada dua juzuk fasaidan. Tercantum daripada dua juzuk. Tak kira lah juzuk itu zarah ke, molekul ke, apa saja. Bila bercantum satu molekul dengan satu molekul yang lain, satu zarah dengan zarah yang lain, maka dia jadi jisim dan jirim. Faham tak? Kemudian bila banyak cantuman tadi, makin besarlah jirim tadi. Kalau bercantum dengan dua juzuk, kecil sikit. Bercantum dengan tiga juzuk, besar sikit. Bercantum dengan banyak juzuk, makin besar. Faham tak? Jadi sebab itu besar kecil itu adalah lawazimul jisim. Kelaziman bagi jisim. Faham tak? Kerana apa? Kecilnya dan besarnya dengan makna kecil besar dengan makna banyak juzuk. Makna bercantum daripada banyak juzuk. Itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Banyak juzuk. Makna dicantum daripada banyak juzuk. Bila banyak juzuk dicantum, maka besarlah. Bila kurang juzuk yang dicantum, maka kecil lah. Jadi, besar dan kecil ni dua makna. Satu, besar dengan makna kathirul juzuk. Banyak juzuk. Begitu juga kecil. Kecil dengan makna qalilul juzuk. Sedikit juzuknya. Satu, besar dengan makna martabah, kedudukan, pangkat. Itu tak nafi. Faham tak? Itu tak nafi. Kecil dengan makna makanah, martabah. Kecil kedudukan martabah. Tak? Itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena belajar akidah. Bila kita kata Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar. Maha besar di sini, maha besar lagu mana? Maha besar yang banyak juzuk. Lebih besar daripada apa itu, Hulk Hogan. Lebih besar daripada alien. Lebih besar daripada raksasa lawan Ultraman. Begitu. Soalnya Allah, takut aku. Allahu Akbar. Takut mari dah, tapi takut kerana besar. Banyak juzuk.
maka tak sah iktikad semayang kita. Tak? Jangan main-main akidah ni. Kenapa kecil besar dengan makna banyak juzuk dan kurang juzuk itu adalah lawazimul jisim, lazim bagi jisim. Kalau laki perempuan itu sifat bagi jisim. Tak? Dua-duanya mustahil bagi Allah Ta'ala. Sebab kita dengar kawan-kawan kita dalam bayan, kata Allahu Akbar bila kita angkat takbiratul ihram, ataupun bila kita azan, kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelah kanan banyak mana bangunan yang besar-besar, bukit yang besar-besar, gunung yang besar-besar. Allah lebih besar. Apa kita faham besar di sini? Besar kasirul juzuk. Bukan besar martabah, kedudukan. Tak? Tapi kalau kita kata Allahu Akbar, banyak mana sebelah ni raja, kehebatan Fir'aun, kehebatan Perdana Menteri, Allah lebih besar pada itu maksud apa? Besar dari segi martabah, kedudukan. Dia bergantung kepada iktikad kita lah. Iktikad mari kok mana? Mari dengan belajar kita. Kita belajar salah, salah lah. Kita faham salah, salah lah. Tak belajar, faham dengan cara tak belajar. Jadi bila tak belajar, kita faham dengan cara tak belajar, yakin dengan cara tak belajar, yakin kita itu bukan yakin yang jazam. Sebab yakin yang jazam, pertama mestilah idrakul jazam dengan apa? Mutabikatu bid dalil. Mutabikatu bil waqi'. Dia mestilah berbetulan dengan waqi'ah dan realiti. Jadi bila kita yakin Allah besar, realitinya besar di sini bukan besar kasirul juzuk. Realitinya adalah besar-besar makanah martabah. Maka kita yakin kita tak panggil yakin lagi. Sebab bersalahan dengan realiti. Yang kedua, bid dalil. Yakin kita dengan dalil. Main-main. Maka tuan-tuan, besar dengan makna banyak juzuk dan bukannya berjihah. Jihah juga itu juga adalah lawazimul jisim juga. Bila jisim, mesti dia ada jihah. Jisim tu duduk belah mana? Saya duduk tengah-tengah dewan ini. Tuan-tuan duduk sebelah kanan saya, ada duduk sebelah kiri saya. Dia panggil ada jihah masing-masing. Tak? Allah Ta'ala bukan jisim, bukan jihah. Kita nak kata Allah Ta'ala duduk sebelah kanan matahari, tak boleh. Kiri matahari, tak boleh. Bawah arash, tak boleh. Atas arash, tak boleh. Kenapa? Sebelum ada arash, sebelum ada matahari, sebelum ada langit, Allah duduk arah mana? Kita nak ukur nisbah dari apa? Tak? Maka bukannya berjihah. Berjihah ni bukan berarah. Jihah ni ada 6. Jihatus sittah. Shimal, yamin, shimal, amam, khalaf, tahta dan ala. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Jadi Allah Ta'ala tak kiri, tak kanan, tak atas, tak bawah, tak bergerak, tak diam, tak naik, tak turun. Jadi orang fikir kalau akal dia masih bersangkut dengan benda jisim, dia kata Allah ada ke tak ada? Sebab dia fikir dia letak jisim tu masih melekat dalam kepala dia. Bila kita kata Allah bukan jisim, bukan arak, sahlah kata Allah itu bukan duduk, bukan berdiri, bukan turun, bukan naik, bukan atas, bukan bawah. Sebab dia bukan jenis jisim, bukan jenis arak. Ada orang tak faham, dia kata Allah tak bergerak, tak duduk, tak diam. Semut pun bergerak. Allah tak bergerak, Allah lebih teruk daripada semut. Sebab apa? Dia fikir Allah itu jisim. Tak? Syafri boleh insyaAllah. Bukannya berjihah dan bertempat pada mana-mana jihah. Allah Ta'ala tadi bukan berjihah. Ni makna berjihah, makna Allah Ta'ala tidak ada jihah atas, jihah bawah, jihah kiri, jihah kanan. Seperti kita ni ada jihah. Kepala kita jihah atas, kaki jihah bawah, kanan belah kanan, kiri belah kiri, pusat belah tengah. Allah Ta'ala tak ada jihah sebab Allah bukan jisim. Hak jihah-jihah ni jisim. Itu pertama. Yang kedua pula, tidak bertempat pada mana-mana jihah. Tak adalah. Tidak bertempat di kiri matahari, di kanan matahari, di atas aras, di bawah aras, di atas syurga, di bawah syurga, di dalam alam, di luar alam. Tidak bertempat pada mana-mana jihah.
dan sebagainya. Mana? Tidak berjihad, tidak bertempat, tidak berzaman. Itu sebagainya. Tidak diliputi oleh masa, tidak dilalui oleh zaman dan sebagainya. Pendeknya, mana kesimpulannya? Ala sabilil ikhtisar, pendeknya, ringkasnya, maksud daripada mukhalafatuhu ta'ala ila akhir, maksud daripada bersalahan Allah Ta'ala dengan sekalian makhluknya itu, ialah itu khabar. Ialah yang seperti hamba sebut itu jua, seperti yang mana kita bincang tadi tu. Maksud apa? Allah Ta'ala itu daripada mukhalafatuhu ta'ala, yakni Allah Ta'ala tak menyamai dengan sekalian makhluknya. Seperti hamba sebut apa? Yakni Allah Ta'ala, zat dia bukan jirim, sifat dia bukan arak, af'al dia, perbuatannya di atas jalan mengada dan meniada, bukan di atas jalan ikhtiar dan kasab saja. Itu maksud tak menyamai. Kena ingat 3 perkara: zat, sifat, af'al. Nanti orang tanya tak menyamai, apa maksud tak menyamai? Tak sama, tak serupa. Tak serupa ke apa? 3 perkara tak serupa. Zat tak serupa, sifat tak serupa, perbuatan af'al pun tak sama. Pendeknya maksud daripada mukhalafatu ila akhir, itu ialah yang seperti hamba sebut itu jua. Dan lawannya, masuk mustahil ni. Lawannya mukhalafah ilal hawadis. Lawannya, lawan ni supaya kita mudah faham. Lawan ni benda yang mustahil. Lawan mukhalafatu itu adalah menyamai. Ini sama Allah Ta'ala dengan sekalian makhluk dia. Lawannya adalah menyamai, yakni Allah Ta'ala sama dengan makhluk dia. Seperti mana zat manusia, makhluk itu berjirim, berjirim, zat Allah juga berjirim. Sifat, seperti mana sifat manusia itu arak, menumpang benda lain, sifat Allah Ta'ala juga menumpang benda lain. Af'al, dari segi af'al juga sama Allah Ta'ala dengan perbuatan makhluk dia. Dari segi atas jalan kasab dan ikhtiar saja. Maka yang dipegangnya ialah, hak kita nak pegang simpul dalam hati, hak mana? Maka yang dipegangnya ialah Tuhan kita bersalahan. Kalau kata menyamai tadi, itu mustahil. Hak kita kena pegang hak mana? Hak mustahil ke? Tak, hak wajib. Apa hak wajib? Yang dipegangnya ialah Tuhan kita bersalahan dan tak menyamai dengan apa-apa pun. Tulis atas tu, apa-apa pun dari segala hawadis, daripada sekalian makhluknya. Hak kita kena pegang, Tuhan kita itu bersalahan, dengan maksud tak menyamai. Tak sama Allah Ta'ala itu dari segi zatnya, dari segi sifatnya, dari segi af'alnya. Bersalahan dan tak menyamai dengan apa-apa pun. Apa-apa pun, babit atas itu dari segala hawadis. Baik dari segi zat, tak sama. Dari segi sifat pun tak sama, dari segi af'al pun tak sama. Kenapa zat Allah itu bukan zat yang jirim, bukan jirim. Sifat Allah itu bukan arak yang terpaksa tumpang. Perbuatan Allah itu perbuatan atas jalan mengada dan meniada. Mengada dan meniada yang melakukan sebenar-benarnya lah. Mengada dan meniada. Mengadakan mulia, meniadakan mulia jadi hina. Mengadakan manfaat, meniadakan manfaat jadi mudarat. Mengadakan, yakni memberi rezeki, meniadakan rezeki, menarik rezeki. Begitulah kiasnya. Perbuatan Allah atas jalan mengada. Perbuatan kita ni atas jalan apa? Berlakon je. Kasab ikhtiar saja. Itu beza perbuatan kita dengan perbuatan Allah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Baik. Kerana apa?
kerana firman-Nya Allah Ta'ala. Sebab apa kita duk bincang Allah Ta'ala itu tak sama dengan makhluk dia dari segi zat, sifat, af'al? Kerana Allah Ta'ala sendiri berfirman, laisa kamithlihi syai'un. Yani laisa syai'un kamithlihi. Tidak ada sesuatu pun. Nakrah tahtan nafi itu. Dia nafi habis. Tak ada sesuatu pun. Segala selain Allah. Tak ada satu pun. Bukan tak ada satu. Ada satu yang sama dengan Allah. Tak. Itu panggil nakrah tahtan nafi yufidul umum. Tiada sesuatu pun syai' daripada makhluknya kamislihi sepertinya Allah Ta'ala. Tak ada sesuatu pun sama dengan Allah Ta'ala dari segi zatnya, dari segi sifatnya, dari segi af'alnya. Yakni tidak ada seperti zatnya sesuatu yang menyamainya. Tidak ada seperti zatnya sesuatu, syai'un itu yang menyamainya. Beginilah ditafsirkan ayat ini di dalam Tawdihul Aqaid. Ini satu kitab dalam bahasa Arab yang bernama Tawdihul Aqaid Al-Jazari. Bahas laisa kamitslihi syai'un ni panjang. Bahas dari segi nahu dia, bahas dari segi misal tu adakah sama dengan nazir, nazir itu sama dengan masil atau apa, kan? Sama tak dengan syabih. Itu perbahasan ulama lah. Kita ni cukup sekadar ni. Yang tidak ada seperti zatnya sesuatu pun. Beginilah ditafsirkan ayat ini di dalam Tawdihul Aqaid. Masuk pada dalil. Percaman. Nak cam mana? Percaman. Cam. Kita nak cam di mana? Bukti mana akal kita kata yang Allah Ta'ala itu tak serupa, tak sama dengan makhluk dari segi zat, sifat, af'al ni? Mana kita nak cam? Percaman kata bersalahan dan tak menyamai. Dalil akal kata yang Allah itu tak sama. Bersalahan dengan makna tak sama dengan makhluknya dari segi zat, sifat, af'al. Dengan benda baru ni. Tak sama dengan makhluk ni apa? Percaman. Bukti dia. Itu ialah, ni khabar. Ialah kita fikir. Sebab ni dalil akal. Kalau dalil nakli, laisa kamitslihi syai'un, kita telah gok-gok habis dah. Tapi ini dalil akal. Kena fikirlah dalil akal. Tak usah fikir, tak boleh ngaji lah. Kena guna otak kita. Kenapa kita fikir? Ialah kita fikir kalau, ni takdir. Fardu takdir. Kalau menyamai dengan makhluk. Ni. Kalau menyamai, ini kalau Allah Ta'ala itu menyamai sama dengan makhluk dia. Dari segi apa? Zat, sifat, af'al. Tentu dia makhluk juga. Itu natijah tu, Bik. Keluar natijah, tentu dia makhluk juga. Ini mudah. Sebenarnya ada qadiyah-qadiyah lain, hak dia skip. Ada susunan lain tengah-tengah tu kalau kita ngaji mantik. Nak keluar kepada natijah tentu dia makhluk tu, sebenarnya kita kena buat. Catik. Sebelum kalau mana tadi? Kalau menyamai, makna sebelum kalau menyamai ini kita letak kalau Allah tak bersalahan dengan makhluk dia. Itu maksud. Kalau Allah itu tak bersalahan, tidak mukhalafatuhu lil hawadis. Kita kena letak mula-mula qadiyah awal. Kalau Allah itu tidak bersalahan, sudah tentu Allah itu menyamai dengan makhluk. Di situ dulu. Kalau Allah tak bersalahan, tentu dia Allah Ta'ala menyamai dengan makhluk dia. Kalau Allah Ta'ala menyamai dengan makhluk dia, tentu dia makhluk. Baru di situ. Tentu dia makhluk. Kalau Allah makhluk, wajib atasnya perkara yang wajib atas makhluk. Tak? Kalau Allah itu makhluk, wajib ke atas Allah perkara yang wajib atas makhluk. Makhluk mana? Makhluk yang baru tadi. Dan kalau Allah itu perkara yang wajib atas makhluk iaitu baru, dan kalaulah Allah itu baru, sudah tentu Allah berhajat kepada tukang yang membaharukan dia. Panjang tu gitu.
Ulang sekali. Kalau Allah tak bersalahan, tak mukhalafat, kita pegang sekali mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah dengan makhluk. Maksud Allah tak sama dengan makhluk dia. Jadi kalau tak bersalahan, kita pergi kelas tadika balik, fikir satu-satu. Kalau Allah Ta'ala tak bersalahan dengan makhluk, apa kita faham? Allah itu sama dengan makhluk dia. Faham tak? Kalau Allah tak bersalahan, Allah sama dengan makhluk. Dari segi apa? Zat? Sifat? Jadi kalau Allah sama dengan makhluk, tentu Allah itu makhluk. Tak habis lagi. Kalau Allah itu makhluk, maka Allah itu wajib kepada segala perkara yang wajib atas makhluk. Apa perkara yang wajib atas makhluk? Diadakan. Faham tak? Perkara yang wajib atas makhluk apa? Makhluk itu semua diadakan. Jadi kalau makhluk itu diadakan, makhluk itu baru. Allah juga baru kan? Kalau Allah baru, sudah tentu ada zat yang tukang membaharukan dia. Faham tak? Kalau ada tukang zat yang membaharukan dia, itulah jadi do dan tasasul. Kita belajar dah. Zat ni membaharukan dia, zat ni membaharukan dia, zat tasasul. Atau zat ni membaharukan dia, zat ni membaharukan dia. Jadi do. Faham tak? Tu. Jadi sebab itulah dia kata, kita fikir kalau menyamai, sebelum menyamai, kalau Allah tak bersalahan, Allah menyamai dengan makhluk, Allah serupa dengan makhluk, zat dia pun sama, yakni zat yang jenis jirim, sifat dia pun sama jenis arak yang terpaksa tumpang, af'al dia pun sama dengan makhluk, tentu dia makhluk lah. Dah sama dengan makhluk dari segi zat, dari sifat. Tak gitu? Sama dengan makhluk juga. Boleh situ. Lagi pula, tambahan pula. Lagi pula, furthermore. Putih kata. Furthermore, tambahan pula, kalau jirim. Jadi, kalau Allah itu jirim, kita takdir kata, Allah itu jirim, tentu nak ke tempat. Tadi kita belajar dah, kalau Allah jirim itu sudah tentu berhajat kepada tempat untuk ada dia. Terpaksa tumpang mengisi ruang. Kita duk gaduh kata Allah itu bertempat. Allah jirim kah? Jadi sini dia kata kalau jirim, maknanya kalau Allah itu jirim, tentu nak ke tempat. Mana tentu berhajat kepada ruang untuk mengisi tempat tadi. Itu maksud nak ke tempat. Yakni tentu nak berhajat kepada tempat, kepada ruang. Maka tentu tempat kena coding. Tempat itu juga hak Allah nak tumpang dia tu, jirim tu nak mengisi ruang dan tempat itu kena coding juga sebab Allah itu coding. Faham tak? Tapi sebelum tu sebenarnya kalau Allah Ta'ala itu nak ke tempat, yakni Allah berhajat kepada tempat untuk diisi ruangnya itu, dia tak lepas daripada 3 perkara. Sini disebut sol. Tak lepas daripada 3 perkara. 3 perkara. Sama ada tempat itu ada sebelum Allah ataupun selepas Allah. Itu dia. Kalau tempat ada sebelum adanya Allah Ta'ala, faham tak? Maka Allah Ta'ala itu bukan qadim. Tempat itu yang qadim. Faham tak? Tempat ada sebelum Allah Ta'ala. Maka tempat jadi qadim. Tempat mari dulu. Siapa dulu sekarang ni? Tempat dulu. Allah ada kemudian. Jadi tempat itu qadim. Yang kedua, tempat ada selepas Allah Ta'ala ada. Allah ada dulu, baru tempat ada. Sekarang kita cerita jirim kan? Kalau jirim ni, kalau tak lepas daripada 3 perkara. Perkara pertama, tempat itu ada sebelum Allah ada. Maka sudah tentu tempat itu yang qadim. Kalau tempat itu ada selepas Allah ada, Allah mari dulu, baru tempat baru mari. Maka Allah ada sunyi daripada jirim. Sunyi daripada tempat. Sah ke tak? Kan jirim tadi tak boleh. Dia kena ada tempat kan? Tak? Slow-slow lah, tak apa. Kalau tempat mari dulu, tempat mari lepas pada Allah, maka Allah itu sunyi Allah Ta'ala daripada bertempat pula. Tadi kata jirim itu perlu tempat kan? Jadi kalau Allah mari dulu, tempat mari kemudian, sebelum pada tempat mari itu Allah duduk seorang-seorang, tak bertempat lah kan? Lepas tu baru Allah bertempat. Nombor 3, dua-dua sekaligus. Bersamaan adanya Allah Ta'ala dengan adanya tempat itu. Dua-dua sekaligus mari.
maka dua-duanya qadim. Tempat pun qadim, Allah Ta'ala pun qadim. Maka dia jadi apa? Dia panggil ta'addud qudama. Berbilang-bilang qadim. Berbilang-bilang. Banyak pula qadim ni. Mu'tazilah tuan-tuan, dia tolak sifat ma'ani ni sebab dia tak usah mari, tak usah datang natijah kepada berbilang-bilang qadim lah. Sebab zat pun qadim, sifat pun qadim. Tak? Kan zat Allah Ta'ala qadim, sifat pun qadim, sifat qudrah iradah pun qadim. Jadi banyak qadim dia kata. Sebab tu dia kata Allah berkuasa dengan zatnya, bukan dengan sifat qudrah. Allah beriradah dengan zatnya, bukan dengan sifat iradah. Dia tolak sifat ma'ani. Faham tak? Jadi ta'addud qudama, berbilang-bilang qadim juga mustahil. Kenapa mustahil berbilang-bilang qadim? Kerana luputnya sifat qudrah Allah Ta'ala. Faham tak? Kenapa? Ta'aluk sifat qudrah kepada benda apa? Benda qadim ke benda hadis? Dan mungkin kan? Mungkin benda hadis. Jadi kalau dua-dua qadim, qadim apa maksud? Ada dengan diri sendiri, tanpa diadakan. Ada yang mana tidak didahului oleh tiada kan? Jadi alam pun qadim, Allah pun qadim. Jadi sekarang ni qadim siapa buat? Apa tempat siapa buat? Tempat pun mari dengan sendiri, Allah pun mari dengan sendiri. Jadi bila ta'addud qudama itu mustahilnya. Makna apa mustahil? Luputnya sifat qudrah Allah Ta'ala. Jadi Allah nak buat apa lagi? Dah alam ini semua qadim, Allah nak buat apa? Alam termasuk kita ni qadim. Allah nak buat apa? Jadi terluputnya sifat qudrah Allah Ta'ala. Sebagai maklumat tuan lah. Hak ni dia ambil satu saja. Kalau tentu nak ke tempat, maka tentu tempat kena qadim gatik. Gatik juga. Maka tentu tempat kena qadim gatik. Yakni tentu tempat kena qadim juga. Undur balik. Kalau jirim, kalau Allah Ta'ala itu jirim, tentu nak ke tempat. Tentu berhajat kepada tempat. Sebab dia jirim. Jirim ni perlu kepada ruang untuk diisi. Maka tentu tempat tadi kena qadim juga sebab Allah qadim. Kau Allah itu qadim, tiba-tiba jirim itu hadis. Macam mana Allah bertempat? Allah yang qadim bertempat pada jirim yang hadis. Kan tak boleh brain kan? Allah itu mari dulu. Kemudian dia wajib bertempat. Tempat tu mari kemudian. Allah yang qadim nak bertempat kepada tempat yang hadis. Itu mustahil, batal, bohong. Tak. Sebab tu dia kata tentu tempat kena qadim gatik, yakni tempat kena qadim juga, maka berbilang-bilang qadim, maka mustahil. Kenapa berbilang-bilang qadim? Banyak yang qadim. Mana tugas sifat qudrah Allah Ta'ala? Dah semua qadim. Allah nak jadikan apa? Nak baharukan benda apa lagi? Semua dah qadim mari yang sendiri dah. Kan? Maka bohong. Masa apa bohong? Maka mustahil. Akal tak boleh terima. Akal tak boleh terima tu masa akal yang salim. Akal yang salim lah. Kalau akal main macam kita lagi, tak bohong lagi. Maka bohong lagi pula kalau ianya jirim. Tambahan pula. Kalaulah kita kata Allah Ta'ala itu jirim, tentu tak lepas daripada besar banyak juzuk atau kecil kurang juzuk. Jirim ni tak lepas dah. Ada jirim yang besar, ada jirim yang kecil. Kan? Jirim yang kurang juzuk, jirim yang kecil. Jirim yang kasirul juzuk, banyak juzuk, jirim yang besar. Kalau Allah jirim tak lepas sama ada Allah itu jirim yang kecil ataupun jirim yang besar. Tak? Jadi agama selain daripada agama kita ni, mereka boleh accept, boleh terima Allah itu berjirim. Tinggalnya beza dengan makhluk. Allah itu jirim yang besar. Kalau Allah mesti Allah besar. Tengoklah pergi mana-mana tokong berhala mesti buat besar kan. Sebab nak bezakan dengan makhluk yang kecil. Itu saja beza dia. Tak? Tentu tak lepas daripada besar atau kecil. Dan kedua-duanya batal. Kedua-duanya apa? Allah itu jisim yang besar ataupun jisim yang kecil itu, kedua-duanya batal. Maksud apa batal? Mustahil. Mustahil. Kan? Allah kasirul juzuk, Allah qalilul juzuk itu mustahil. Mustahil akal. Dan jika arak, yakni jika Allah itu arak, ingat arak tadi, ma qama bi ghairihi, yang paksa tumpan zat lain untuk ada dia. Kalau Allah Ta'ala itu arak, maka tentu adanya Allah pada jirim. Tak?
Seperti mana manis ada pada jirim gula, putih ada pada jirim whiteboard. Begitu juga kalau Allah itu fardu kata Allah Ta'ala itu arak, tentu Allah Ta'ala itu ada pada jirim. Jirim mana-mana jirim. Kan? Setengah daripada golongan wahdatul wujud yang batil. Wahdatul wujud ada yang benar, kalau fahaman yang benar. Dia kata Allah berjelira dalam makhluk. Berjelira, meresap dalam makhluk, tanasuh. Faham tak? Allah ada dalam diri kita. Allah fi jubbati, Allah ada dalam jubah aku. Jadi Allah tumpang dalam jubah dia. Kalau Allah tumpang benda lain, mana sifat iftiqar, istighna Allah? Batal lah rukun-rukun ketuhanan. Kan kita belajar dulu kan? Sifat-sifat, kalau kata satu orang nak jadi Tuhan, dia kena ada dua rukun. Satu, istighna. Allah nak jadi Tuhan tadi, dia mesti berlepas diri daripada segala selain dia. Yang kedua, iftiqar. Segala selain dia mestilah berhajat hanya kepada dia. Kalau Allah itu arak, Allah terpaksa tumpang benda lain, Allah tak berlepas diri lah. Tak terbatalnya istighna di sini. Bila Allah tak istighna, luput salah satu daripada rukun ketuhanan, Allah itu bukan Tuhan. Alhamdulillah. Jika Allah itu arak, jika Allah itu arak, maka tentu adanya Allah Ta'ala pada jirim. Maka sangat nyata bohongnya. Lagi nyata lah bohong. Mana mustahil itu lagi nyata. Kenapa tumpang-tumpang itu? Kalau Allah tumpang itu dalil Allah itu lemah. Faham tak? Kenapa kita tumpang kereta orang datang? Sebab kereta kita pancit. Lemah. Faham tak? Kita ni lemah. Kalau Allah tumpang, Allah itu lemah. Maka sangat nyata bohongnya. Lagi mustahil. Maka sangat nyata bohongnya. Wallahu ta'ala a'lam. Allah Ta'ala lebih mengetahui. InsyaAllah cukup dulu. Satu-satu perbahasan tu bukan main-main. Kalau baca saja boleh. Jadi insyaAllah kita minggu depan kita akan sambung pada perbahasan sifat qiyamu ta'ala binafsih. Bagi masa 5-10 minit untuk tuan-tuan takrar balik. At-takrar yufaqihul himar, dia kata. Takrar akan bagi faham kepada kaldai sekalipun. Kalau kita takrar, tak faham juga, kita lebih teruk pada kaldai. Kalau tak nak jadi kaldai, rapat-rapat. Syabas.